Nama Sandro Tonali menjadi bualan panas di media sosial di dalam tempoh 24 jam terakhir jendela perpindahan pemain musim sejuk dan dikaitkan dengan Arsenal. Tapi mari saya jelaskan dulu cerita sebenar. Angel Tonali yang mengeluarkan satu kenyataan. Dia kata Tonali langsung tak pernah ditawarkan kepada Arsenal. Cerita itu salah. Okey, faktanya Tonali ialah pemain utama Newcastle. Pemain macam ni tak boleh dipindahkan secara tergesa-gesa, apatah lagi di dalam tempoh 24 jam terakhir jendela perpindahan pemain. Dan semua urusan perpindahan yang besar macam ni akan mengambil masa. Banyak perbincangan antara kelab, ejen dan juga pemain. Dan kalaulah hampa masih lagi ingat kes Alexander Isak yang berpindah ke Liverpool, boleh dikatakan ia mengambil keseluruhan jendela perpindahan musim panas dan barulah selesai. Jadi perpindahan Tonali boleh diselesaikan last minute, memang tak logik lah. Tapi musim panas nanti, cerita Sandro Tonali memang patut kita tengok betul-betul. Sebab apa? Juventus memang berminat untuk mendapatkan beliau. Dan juga beberapa kelab besar FPL pun sedang duk pantau situasi pemain tersebut. Arsenal juga ada minat, tapi mereka bukan satu-satunya kelab. Tetapi buat masa sekarang, semuanya santai dulu, tenang dulu. Tiada rundingan rasmi, tiada bidaan lagi. Semua bergantung kepada Newcastle. Pihak kelab akan buat keputusan dan semua akan jelas kita hujung bulan hujung bulan Februari sampai April nanti. Kesimpulannya, Tonali mungkin meninggalkan Newcastle pada musim panas nanti. Tapi buat masa sekarang, kita tak perlu lagi panik ataupun terlalu sibuk buat spekulasi. Musim panas nanti barulah panas tentang situasi pemain tersebut. Dan kita akan tengok kelab manakah yang akan bertindak dulu untuk mendapatkan Sandro Tonali daripada Newcastle United.